Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat petang lah ni. Dah dekat pukul 3 lah, pukul 2 lebih. Korang sekarang berada di JT Mersing. Dah rencana mancing trip petang, malam bawa sampai ke besok pagi lah. Kali ni trip ni 7 orang, termasuk kawan lah. Trip santai-santai cek lauk. Spot kawan tak pastilah, kata member cakap main belah Tioman, mungkin malam ada main sotong, macam tu lah. Terus selebihnya kita cari lauk lah, ikan. Dan ni kali pertama kawan mancing dekat area-area Mersing lah, Tioman. Nanti sampai lokasi tempat buat parking, kawan perkenalkan lah setiap player yang terlibat sama dalam rencana mencari lauk dekat Tioman Mersing. Okay gang, stay tune. Nanti sampai lokasi kawan update lagi. Itu lah. Yuk. Tak ada gantung. Ni kita kenal dulu lah. Ni siapa ni? Ni tengah ikut aku kat sendiri. Apa lah? Saipul. Ibu pandai dia. Dia biasalah kepala dia. Dia punya tekong sol. Kepala baru tu. Ambal sedau. Orang baru. Aku punya neck tertinggal pula. Macam mana tu? Ayam. Afiq. Intern. Ram, Surabaya. Kita orang budak intern. Amin. Amin. Selesai doa. Nak buat konten kat sini YouTube dengan budak-budak ni. Tu minta izin abang lah kan. Boleh? Boleh lah. Macam mana konten tu? Tak ada, teruskan aja. Kau buat rekod mana yang bapak mancing. Buat aja. Temu ramah secara eksklusif tu tak ada lah. Temu ramah secara teman kari tu boleh. Jadi ramba-ramba je. Tu kenal kan, tu Pak Zaid. Itulah. Dia nak tahu siapa nama tekong. Abang siapa nama? Muhammad Fairuz. Muhammad Fairuz Ya. Nanti kau letak nombor telefon lah. Siapa yang berminat kan, boleh cuba kan. Ni satu lagi, siapa nama abang? Zaid. Abang Zaid Oh, Pakcik Zaid. Pakcik Zaid lah ni dia punya pembantu. Ni pun tekong dia. Alright. Nanti kau letak nombor telefon lah. Siapa yang berminat boleh cuba lah kan. Hasil laut kita cuba, tak cuba kita tak tahu. Itu dia. Terima kasih semua. Okey, masih okey ke? Okey, lancar kita. Apa? Bakul. Oh, bakul. Ambil jarak depan ada kosong. Oh, ada naik totong belakang. Angkat dulu tu. Bagi dia keluar air dulu. Dah angkat turun dengan tembak dia. Betul.
challenge lah. Jangan kata kamu. Tutup tu bang bawa. Dah apa dapat check dulu. Bakul ada bakul. Bakul datang. Bawa bakul sekali. Ada. Ada. Berat kan? Aku risau apa orang tengah main-main. Aku punya wang kabel tu, kabel. Kena. Dia kena tu lekat Dia sungut-sungut je yang dekat tu. Bukannya gigi je. Ya. Oh, tak gambar pun nak. Hasil akhirnya. Kejap. Jangan cabut lagi. Aduh. Hasil lah tadi. Ya. Setting dulu. Ya. Orang kali pertama turun ni. Oh, kali pertama Kali pertama turun. Dia nak yang putih ni lah. Yang bawah ni lah, candak ni lah. Dia nak ambil. Dia tak kisah. Yang tu 14 tu mantap dulu ni. Gila. Gila. Okey. Ada lesen. Itulah cara dia. Banyak show ah. Cari lagi. Besar. Ui. Wah. Dia Ada yang kecil. Ui. Ni lagi teruk dia udang. Tapi tak boleh lama udang. Jengkol lain. Ini tak banyak ni jumpa. Kalau jumpa banyak nanti lah lagi teruk. Ada tu lagi. Ada? Kat dalam. Dah, bagi ya. Ni. Ini harga ikan ke laut. Abang pergi ambil tu. Wow, baikku. Double strike. Lemah biji. Datang. Akhirnya. Allah, sekejap bang. Saya nak ambil gambar dua ni. Ni sini bang. Ni minta. Dia owner duel. Wah sangat ni champion ni. Okey, gambar dua Gambar dua Boleh tak? Boleh ambil gambar? Okey. Alright, cantik ni. Okey. Alright. Nampak apa? Ni, ada abang ni. Abang ni punya. Dalam kotak tu, dalam kotak. Abang tengok dalam kotak dalam tu. Tu dalam beg ALGY. Bawa sini. Besar tu, panjang. Depan gasak. Depan gasak. Besar. Wah, ni kata nikmat. Macam sotong. Memang betul lah. Udang pun kalah. Ui. Banyak syok. Dia banyak tempat. Kalau dua tadi berat mana? Seekor ni. Wah, double strike. Dia ikut. Ada yang follow lah. Tiga. Tak, 2 ekor. Tunggu. Ni.
Ha. Atas tu. Cepat. Ada? Ada. Sini bang. Dia ikut je dekat jalan kat. Oh, robot. Oh, ada lagi bang. Banyak hollow. Ni dah kena dah. Sauk bang. Sauk belakang. Okey. Pak Eko. Lawan dengan sauk. Dia panggil kawan dia Ni dapat start. Pak Eko campur sauk. Dia satu kaedah untuk mendapat pendapatan lebih macam tu lah. Jangan naik terus. Ha, Satu untuk panggil dia. buang dawat dia. Kedua, yang kawan dia ikut. Ha, pelan-pelan. Ni double strike kiri kanan kena. Belum gelap lagi ni. Show. Esok weh. Wah, sebelah kena. Lemang ah. Oh, lemah. Gambar. Nak memori sini. Panas sini. Gambar lu banyak. Memori sini. Ada harinya. Nampak latar belakang di rumah. Apa yang ni double sokmo? Apa dah ni? Ada lekor eh. Dapur tu belakang. Kan kata saya betul. Mak, diikut bang, diikut bang. Tadi tengah. Okey bang, gantung lah bang. Ini memang alhamdulillah bang. Sauk. Nah, sauk. Okey. Ada? Ada ni sauk. Kejap. Dia datang. Alamak, dia dah turun ke bawah. Baik bang, masuk bawah tu. Balik pula. Tak lepas. Oh. Yang lain dapat? Ya. Terlepas. Tak apa, kita cuba lagi. Cuba lagi. Manggil lah Kalau saya tak sauk, awak sauk ekor tu, jangan kepala kan. Dari ekor. Double strike. Senyap Black. Pasti malam pula. Malam yang janda sotong pula. Wah, tu dia. Sauk. Sauk dah ambil. Jauh lah dia. Tak apalah, nanti tunggu lagi sekali. Okey, jandat sotong. Pakai yang jenis ni. Tak tahulah nombor berapa kan. Ada lagi jenis ni. Main ciuman lah. Lain tak pastilah, tapi cubalah kan. Yang ni yang kawan dapat banyak lah, dia ambil cepat. Kalau nak main sotong kat sini, tu je lah cara dia. Rambut dia kurang dalam 1,5 kaki lah dia rambut dia. Memang ngam lah kan. Dia kongsi pengalaman mancing sotong. Kali pertama mancing sotong. Belakang pun banyak pakai duel. Belakang pakai duel. Kena terus.
tak dia makan lagi pak. Oh. Ni candat duel memang jadi lah kan. Kalau siapa yang main sotong dia beli candat ni, rasanya berbaloi lah. Dia boleh dapatkan hasil. Tadi baru dapat, kawan tunjukkan candat dia. Dia kawan bulung, kena lagi. Nampak? Tu banyak tau. Lambat tu. Dia datang tu. Dia ngejual candat yang bawah tu. Dekat dia. Hilang. Kena bawah. Dia tak ikut. Dia dah lagi belah sana. Kan? Ni satu lemang ke. Dia kata panjang lah kan. Inilah candat dia. Okey. Cari lagi. Mana dalam? Ini ada sotong Jangan bang, okey bang. Alhamdulillah, okey. Alright hasil pun padu juga. Tu dia. Alamak. Tak tahu Tak tahu. Dah kirim macam okey. Alhamdulillah cantik hari Cantik lah, ni. Rezeki pun alhamdulillah. Cuaca cantik. Cantik. Macam okey. Okey, baik. Apa? Sotong on. Ada. Relax sekejap. Pusing sekejap. Bun, okey bun. Okey. Ya. Mantap. Ada sotong ada. Malang. Barang. Black. Black betul lah dia. Tak gelap lah. Nampak ke? Tak cerah. Nampak. Ada lampu. Buat magic. Sotong pun ada. Okey geng, tamat trip apa candat sotong pukul 1.39 1.40 lah. Kita orang dah stop main sotong. Ni hasil dia. Itulah hasil dia yang ada. Dia punya apa main sotong 4 orang review baru belajar main sotong. Yang lain semua tautai lah kan. Jadi sekarang kita gerak pergi ke main botol malam. Dia macam-macam pun ada lah. Pakai rokopik ada, isi ikan ada, udang hidup ada, sotong pun ada. Ok kan, stay tune nanti sampai lokasi korang update kalau ada strike lah. Kita cuba. Jangan takut, lawan tetap lawan. Okey, dah sampai masa cari ikan pula. Masa setting dekat pulau. Aku pakai sotong potong. Mata satu je pakai. Yang lain semua puluh. Bagat batu ni. Ikan. Ikan apa tu? Tanda. Tanda. Pakai apa? Sotong potong. Sotong potong. Saya berapa? Rasa saya 14. Bolu. Dapat pula sotong lah wow. Sotong hidup. Ada lauk.
Ikan apa? 5 minit lagi. Tak ada makan kan? Beko. Oh, bukan ikan target tu. Bukan ikan target. Terus lagi ikan target. Okay, pindah location kedua. Saya dapat tanda karang siku. Ikan target tak ada dapat. Tak jumpa. Kita pindah spot kedua. Oh, korang depan. Oh, tu dia naik ya. Oh, tu dia. Apa mayong? Mayong. Mesti dah tu. Besar. Mayong lah. Mayong lah. Ambil sebelah atas. Alamak, tolong gulung boleh tak ni? Yang tali ni, sini. Dia kertas macam nak ikan. Oh, belakang pun makan juga. Dia nak sotong potong lah. Oh, kena. Mayong. Tak tahu. Gulung je sini. Okey, singkut okey guys. Okey, gulung. Okey. Ani satu. Ikan sisik. Mayong. Oh. Mayong, betul. Oh. Jangan dong. Okey. Cok. Ni dulu. Belik. Jangan bakul. Dah. Belakang ada main kan? Matang dia main. Okey. Mayong. Ha. Penat. Bayar. Tahu belakang makan. Wah, gasak. Gasak mayung. Okay, ada mayung. Oh, mantap. Pada hasil potong aja lah. Tak jauh sangat mata dia kan. Bawa mata baru. Boleh? Mayung lah. Ya dah tu lah. Ya tu lah. Yang sama. Oh, tu dia. Ya, tu dia. Oh, sisik lah. Oh, mengkerung. Okey lah tu. Mengkerung. Tak kumpau lah. Tak sangka dapat lah. YB, you bodoh. Mantap. Oh, ikan ni kalau masak kari, paling sedap tu. YB kalau makan telan. YB pun YB lah. Aduh, lampu tak ada lah. Lampu kepala tak ada. Mayong lah tu. Tali tangkap tali Apa? Naik je dulu. Tak kena tu. Tak kena. Jangan. Yang ini naik dulu. Mayong ni. Ha tu. Wah. Okey, settle. Kita kutip lagi. Mayong lagi. Kenapa tu bang? Alamak. Kenapa tu black? Hah? Mayong. Oh, banyak mayong ni. Dia saja bawah. Dah ni. Kan. Bukan kacang. Ha? Kacang sauk. Putus ni. Takut putus. Ada lagi ni. Ada lagi. Sauk.
Sabar lek kacang ni menggeligi. Oh. Eh, Batu ni bang. Sana, Ah. sana, abang sana. settle. Abang kat batu sini. Okey bang. Terima kasih ya. Ingat tenggiri. Kacang. Kacang hijau. Sogak ni. Alright. Mantap lah bang. Oh ada. Oh sisik lah. Oh gerut. Wah tu mantap lah. Gerut. So size. Sekilo lebih seekor. Lagi sekali. Gulung. Macam muka sini dah. Laju je gulung ikut. Ada ni. Kamu no? Excited dia nunggu ni. Cepat sikit. Tanya asal lama sangat. Alah. Cepatlah ikan dah naik tu. Tak jalan je gulung je dia naik tu. Tu dia. Alamak, gerut-gerut dah. Mantap. Dasar dia mah. Asal tu. Kasar. Sekilo lah, sekilo lebih lah. Sekilo. Potong dia ambil. Gerut ni. Oh, kok. Angkat sikit. Nampak? Macam ni gang. Alamak, terbaik lah. Ini saiz gerut. Saiz sedap ni. Tu lah. Bengkok terus. Timbul lah. Tu dia. Jahan. Tali siapa tu? Ni orang belakang. Kena. Ni tali orang belakang. Kena tali orang belakang. Tak payah. Ada kena? Lepas tu kan? Lepas tak? Abang naikkan dia lepas tu boleh. Big go. Alamak. Buka. Oh, ni ikan kecil. Oh. PE3 mesin Australia 3,000. Boleh ni. Kacang. Sauk. Kacang. Gancu tak ada ke? Gancu tak ada? Terus angkat bang, boleh angkat. Takut putus je. Oh. Dia tak serang.
Tu tarik ni tu. Sauk. Ah, putus dah. Mesin. Bila kau dapat? Bila dapat? Baru. Intern. Dulu dia punya kat depan kan. Brut. Ayan. Ikan apa? Senjahan. Terus. Kena tadi aku pula. Tambak. Ikan grade A. Baik. Aduh. Yo. La. Boleh nyanyi ah. Baru 4 jari 5 jari kan. Oh, ini mak gemuk-gemuk. Ada cerita di sebalik cerita. Itu semangat. Senyum. Geruk-geruk dah. Yang mana saja ke bawah ni. Memang betul-betul robok dia. Ada senyum sikit. Ngantuk. Masuk ke dalam. Gunakan dah. Dua yang keluar. Rasak jenahak geng. Jenahak pula. Gerut. Gerut saja. Dua mata kena kata dia. Bagus. Bakul pun penuh ah. Sabut kan tak boleh. Pindah sebab barang pula. Ni pakai udang hidung. Kita tengok apa yang ada. Stay tune. Ayam pul. Udang hidung eh? Udang kopi. Oh, kena tapak. Kena dia. Kena. Okey. Panas lagi. Dapat. Masuk. Cari je betul ke tu? Sudah tanya. Keluar dah punya lampu. Okey lah, on the way balik lah. Kat darat nanti kita cerita lagi. Okey geng, kawan dah sampai darat. Jadi kawan tunjukkan hasil sotong dengan ikan daripada petang semalam sampai pukul 10 kita balik darat. Kita tengok. Bata Pinang. Tambah hitam bawa balik ke? Tak ada ni. Buat naik je. Tu. Bagilah. Bagi ni. Aku tutup dengan kau pun. Dia apa tu? Mata betul. Nanti aku hantar. Itu je lah. Itu je lah hasilnya.
7 player. Nanti kita cerita lagi. Okey geng, kat sini aku orang tamat misi untuk trip mancing dekat Mersing dengan tekong arung. Bersama 7 player termasuk kawan dengan satu awak seorang tekong arung. Hasil bagi kawan bersyukurlah dengan apa yang dapat dan kita usaha kan. Pada petang sampai ke tengah hari. Tengah hari tak tengah hari lah, dalam pukul 9, 10, 11 macam tu lah. Black, apa cerita? Cerita sikit. Alhamdulillah baik. Okey, Walaupun orang kata boleh lah. Orang kata puas hati jugalah. Betul. Lain kali repeat lagi. Kali lebih lagi ya. Repeat lagi. Apa? Nak ya abang garis. Tukar slow. Apa cerita sikit. Alhamdulillah hari ni Alhamdulillah ikan tak banyak tapi sotong alhamdulillah. Santai lah Santai. Okey bang, macam mana kita? Oh, pengalaman first standard sotong. Alhamdulillah. Okey jadi ya. Jadi Akan nanti ya. Kata rezeki kita jumpa lagi lah. InsyaAllah. Alright. Itulah hasil-hasil dengan diorang semua. Okey, terima kasih semua pada yang dah like, komen dan subscribe. Kawan ucapkan terima kasih. Kita jumpa trip yang terbaru. Kawan pun tak tahu nak terjah. Jangan takut lawan tak lawan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.